Jadi ini antara yang apa, perbezaan antara kritikal dengan yang biasa punya kan. Jadi kesimpulannya, defek yang biasa ni dia tidak menjejaskan rumah tu sendiri, struktur bangunan tu. Tapi kalau yang kritikal ni dia boleh menyebabkan terjejasnya struktur rumah tu. Dan kalau yang bukan kritikal, dia tidak bahayalah, maksudnya tidak membahayakan penghuni. Tapi kalau yang kritikal tu dia boleh membahayakan penghuni yang ada dalam rumah. Kemudian dari segi kos, yang tidak kritikal ni dia kos rendah. Maksudnya kita boleh buat sendiri, ataupun dia punya material untuk membuat perbaikan tu terlampau minima, sikit saja. Tapi untuk yang kritikal, dia memerlukan kos yang tinggi. Sebab apa? Kita perlukan yang pakar kan, dalam bidang tu, dalam perbaikan. Kalau kita pakar tidak masalah. Tapi kalau kita dapat, kita akan appoint yang pakar untuk membaiki. Kemudian dia punya material pun menggunakan material yang special sikit kan. Dia tidak sama yang macam biasa. Itulah perbezaan kecacatan biasa dan kecacatan kritikal. Jadi ini kita kena tahu beza dia kan, supaya kita punya tindakan pun betul. Kadang-kadang kita tidak tahu beza, jadi tindakan kita pun tidak sama, tidak betul. Jadi penting benda-benda begini kita kena tahu. So jika anda memerlukan perkhidmatan pemeriksaan kerosakan ataupun kecacatan rumah di seluruh Sabah, kan boleh PM kami akan bantu anda selamatkan aset anda. Okey? Semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu rasa video ini berguna untuk dikongsikan, kamu kasih share, like dan komen. Kemudian tekan butang favorite tu, supaya bila-bila masa kamu boleh tengok ni video. Okey, jumpa lagi pada perkongsian akan datang. Assalamualaikum dan selamat pagi.